Bufet makanan laut mewah RM999 seorang. Mak saya tak sentuh langsung daging. Hanya makan bawang putih. Dioy, saya tak makan benda-benda mewah ni. Jiwi kena tambah nutrisi. Dia kerja lebih masa setiap hari. Bukan udang karang saja. Ikan kerapu bintang dan semen tebal atas meja tu, semua macam ada kaki. Semua masuk terus ke pinggan Lin Jiwi dan Wukian. Mak Wang Fan sendiri. Perut saya rasa mual. Mak, ini tak terhad. Boleh ambil lagi lepas habis makan. Janganlah hisap kepala udang buruk tu. Kandungan logam berat tinggi. Saya buat ni bukan nak jimatkan duit kamu ke? RM1,000 seorang tahu. Cukup untuk belanja makan saya separuh tahun lebih. Lin Chu, kenapa cakap macam tu dengan Mak? Mak berjimat cermat. Bukan sebab takut kamu boros ke? Xiao Chu, kamu memang kena ubah tabiat boros kamu ni. Abang kamu bagi saya RM500 belanja dapur setiap bulan. Saya masih boleh uruskan dengan baik. Setiap kali 3 lauk 1 sop. Kamu ni boros sangat. Siapa nak kahwin dengan kamu nanti? HMPH. Tahun lepas dia masuk hospital sebab batu hempedu. Saya berjaga 3 malam di sisinya. Lin Jiwi langsung tak muncul. Lin Jiwi kahwin dan beli rumah. Wang Fan menangis dan mengamuk, memaksa saya berhutang pinjaman online RM500,000. Saya membayarnya selama 3 tahun penuh. Saya fikir selagi saya berusaha keras, saya pasti dapat melembutkan hatinya. Tapi saya belanja beribu-ribu ringgit untuk belanja makan malam ini. Yang saya dapat hanyalah cemuhan. Wukian dengan bangganya menghancurkan maruah saya dengan pembohongan RM500 itu. Tiba-tiba saya rasa semuanya tak bermakna. Harapan kecil saya terhadap kasih sayang ibu telah mati sepenuhnya pada saat ini. Kakak ipar betul. Saya memang tak pandai mengurus rumah tangga. Memandangkan kakak ipar boleh sediakan 3 lauk 1 sop dengan RM500 dan mak pun rasa RM1,000 cukup untuk setengah tahun. Jadi saya kena belajar daripada kamu semua. Mak, semalam bukan ke mak cakap tak biasa tinggal di bandar? Nak balik kampung, kan? Esok saya belikan tiket untuk mak. Kamu, itu cuma cakap kosong. Kalau saya pergi, siapa nak masakan untuk kamu? Tak payah mak masakan. Lepas ni saya akan bagi duit belanja pada mak setiap bulan. Ikut abang saya. RM500. Tak lebih 1 sen pun. Keesokan paginya, grup chat keluarga kecoh. Sikcu, berapa banyak mak kamu bantu masa kamu beli rumah? Macam mana kamu boleh halau dia? Walaupun tak ada duit, janganlah biarkan Mak kelaparan. Anak tak kenang budi. Wang Fan nampak saya serius. Terus pergi cari bantuan. Saya buat semua ni untuk jimatkan duit awak semua. Abang cuma bagi saya RM500 sebulan untuk belanja dapur. Setiap kali makan, 3 lauk 1 sop. Mulai sekarang, saya pun akan bagi RM500 tepat pada masanya. Kumpulan WhatsApp senyap serta-merta. Kumpulan WhatsApp senyap serta-merta. Tiada siapa yang bodoh. Rahsia mereka terbongkar habis-habisan. Lin Chu, saya akan bunuh kau. Tani. Kenapa? RM500 tak cukup nak beli 3 lauk 1 sop ke? Datang sini nak minta sedekah? Jangan merepek. Kau buat mak marah macam tu. Kau ni manusia kita. Saya manusia ke tak, saya tak tahu. Tapi awak memang bukan. Awak dah kerja 3 tahun lebih awal dari saya. Pernahkah awak bagi mak duit belanja walau 1 sen? Saya kena sara keluarga. Sara keluarga? Duit pencen mak separuh tahun ni, campur dengan RM2,000 duit belanja dapur yang saya bagi setiap bulan, semua masuk poket Wukian, kan? Guna duit saya untuk sara isteri. Awak berlagak anak berbakti apa? Menjelang petang, loceng pintu berbunyi lagi. Kali ni saya intai dari lubang intip. Lin Chu, mak dah fikir masak-masak. Mak tak pergi. Mak nak tinggal sini terus jaga kau. Cepat minta maaf dan jemput Mak masuk. Dia tahu saya takkan halau dia. Nak mengalah dulu, lepas tu minta duit sikit-sikit. Baiklah, tapi saya baru kira-kira. RM500 masih terlalu banyak. Mulai esok, cuma RM200. Mak, masuklah. RM200? Awak ingat saya pengemis ke? Apa yang boleh beli dengan RM200? Beli maruah. Kalau rasa sikit sangat, pergilah cari 3 lauk 1 sop yang RM500 tu. Tapi saya pandang rendah pada tahap mereka. Mari sini semua. Tengoklah. Adik ipar saya yang berhati busuk ni. Ini adalah tempoh kritikal untuk saya naik pangkat jadi pengarah jabatan. Mereka tahu saya takut malu. Jadi mereka guna masa depan saya untuk paksa saya keluarkan duit. Hati-hati. Pegang elok-elok. Lin Chu, hal keluarga jadi macam ni, kesannya teruk sangat. Kenaikan pangkat awak mungkin terpaksa ditangguhkan dulu. Kenaikan pangkat? Saya tak nak. Saya akan bawa 3 pelanggan utama, bersama dengan pelan pengembangan cawangan ini. Saya nak 30% saham dalam segmen perniagaan baharu di tangan awak. Segmen perniagaan baharu itu sentiasa menjadi masalah besar. Urus niaga ini pasti menguntungkan dia. Setuju.
Mak, saya dipecat dari syarikat. Apa? Kamu dah tak ada kerja? Habis tu, siapa nak sarah saya nanti? Aduh. Ini barang kemas yang saya baru beli semalam. Tak apa, ambil peluang ni belajar menabung. Gila, Kay. Tak ada duit tapi pakai barang kemas mahal macam ni. Cepat pergi pajak. Tukar jadi duit belanja. Tak boleh, Mak. Harga emas jatuh beberapa hari ni. Kalau jual, rugi beribu-ribu. Beberapa ribu ringgit tu boleh makan bufet makanan laut banyak kali dah. Dalam logiknya, duit saya adalah duit anak lelakinya. Kalau macam tu, tunggu harga naik baru jual. Dalam tempoh ni, kita berjimat sikit. Baiklah. Mak, semua duit tunai saya ada kat sini. Bulan ni kita bergantung pada 500 RM ni je. 500 RM untuk 2 orang mana cukup? Kamu ingat saya pengemis ke? Abang saya pun bagi kakak ipar 500 RM je, kan? Kakak ipar boleh je masak 3 lauk 1 sup setiap hari. Mak mesti boleh juga. Mak kan berjimat, mesti lagi hebat dari dia. Lincho, kamu bagi Mat 500 RM je sebulan? Kamu nak biar dia mati kelaparan ke? Abang, kenapa abang gelabah sangat? Abang pun bagi kakak ipar 500 RM juga, kan? Saya cuma ikut contoh abang je. Mak dah susah seumur hidup. Kakak ipar pandai sangat urus rumah tangga. Apa kata abang suruh mak tinggal kat tempat abang beberapa hari? Sambil tu, ajar saya macam mana nak buat 500 RM tu nampak macam 5,000 RM. Pertunjukan baru bermula. Lincu, ini saja kedaging yang kau bagi aku makan? Telur pun tak ada minyak. Mak, 500 RM tu kena cukup untuk 30 hari. Bajet sehari cuma 16 RM. Saya kobis ni pun saya pergi kutip kat pasar waktu petang, barang diskaun. Kak ipar tu macam mana beli ikan, beli daging dengan 500 RM. Mak dah belajar ke belum? Kalau tak, mak telefonlah dia. Minta tips. Kau. Untuk menjayakan drama ini, saya dah kosongkan semua stok makanan ringan. Lei, Jiwi, cepatlah ambil mak balik. Lincu ni betul-betul nak biar aku mati kelaparan. Keesokan paginya, Lin Jiwi terus telefon. Lincho, kau ni manusia kita. Tak ada kebolehan cari duit. Mat sendiri kejadikan tempat lepas geram. Cepat pergi beli 2 kari tulang rusuk. Abang, saya betul-betul tak ada duit. Sewa rumah bulan depan pun belum ada lagi. Kalau tak, abang pinjamkan saya 3,000 RM dulu. Saya janji akan belikan mak ikan dan daging banyak-banyak. Mungkin dia takut saya betul-betul minta pinjam duit daripadanya. Duit pinjam tak ada. Mat, saya ambil balik. Saya tak sanggup tengok Mat ikut kehidup macam pengemis. Mak, abang kata nak ambil mak pergi hidup senang. Wang Fen yang sedang kelaparan teruk, dengar saja nak makan daging di rumah anak lelaki, terus bersinar matanya. Setengah jam kemudian, Lin Chu campak beg-beg besar kecil di depan pintu rumah Lin Jiwi. Kak ipar, saya serahkan dia pada awak. Pada hari pertama Wang Fen berpindah masuk, untuk menyihatkan anak kesayangannya, dia bergegas ke pasar makanan laut seawal jam 6 pagi. Selepas 2 hari kelaparan di rumah Lin Chu, dia rasa nak beli semua benda. Saya ambil semua. Jam 10 pagi, Wang Fen membawa 4 beg besar makanan laut yang menitis air. Mak, apa yang mak beli ni? Habis basah satu rumah. Semua makanan laut kegemaran Jiwi. Beberapa hari ni dia tak makan elok kat rumah kamu. Kena makan banyak-banyak. Jumlahnya 485. Hyokian, tolong bayarkan balik duit ni. Mak. Mak bergurau ke? 500 RM tu untuk sebulan, mak dah habiskan dalam satu hidangan. Jiwi kan banyak duit. Apa salahnya makan makanan laut? Malam itu, hidangan makanan laut mewah itu tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Wu Qian bukan sahaja tidak membayar balik 400 RM lebih itu, malah kerana rasa sayang, dia masukkan semua gamat dan tiram yang tinggal ke dalam peti sejuk beku. Jam 1 pagi, Wang Fen tak boleh tidur sebab lapar. Perut kosong seharian memang penat. Dia nekat nak masak mi makanan laut. Di tengah malam yang sunyi, bunyi pecah kunci macam tapak perobohan. Orang tua, kau dah gila ke? Lapisan topeng hipokrit menantu perempuan itu akhirnya terkoyak. Ini barang aku. Siapa suruh kau sentuh? Peti ais anak aku beli. Kenapa aku tak boleh sentuh? Mereka berdua bertolak-tolakan dengan kuat di lorong dapur yang sempit itu. Kau ni perempuan tak guna. Curi duit anak aku. Kau ni makcik tua tak tahu malu. Sakit yang teruk pada tulang ekornya membuatkan Wang Fen hilang sabar.
Dia menuding jari ke muka Wu Qian, menggunakan jurus paling kejam. Kau ni ayam betina tak bertelur. Dah kahwin bertahun-tahun. Kentut pun tak keluar. Dah guna duit kami. Nak biarkan aku mati kelaparan pula. Esok juga aku suruh Jiwi ceraikan kau. Kata-kata ini tepat menginjak garis merah Wu Qian. Lin Jiwi tak boleh berlakon lagi. Dia bergegas keluar dari bilik. Jangan gajo. Berhenti semua. Orang yang dulunya mengaku saling mencintai. Di hadapan makanan laut 200 RM. Hancur berkecai. Lincu, abang merayu pada kau. Tolonglah bawa mak pergi. Wu Qian nak jeraikan saya. Abang, macam mana saya nak tolong ni? Saya dah dipecat. Semalam TV pun saya jual untuk bayar bel elektrik. Abang, pinjamkan saya RM10,000. Saya nak buka gerai jualan lempeng. Bila saya dah untung nanti, saya pasti bayar balik semua, termasuk faedah. Abang kan sayang saya. Mesti takkan biarkan saya mati kebuluran, kan? Dia sendiri pun dah hampir tak mampu hidup. Mana ada duit lagi nak isi lubang tak berdasar saya ni? Saya ada hal di pejabat lagi. Seminggu kemudian, makanan di rumah Lin Jiwi merosot teruk. Wu Qian dah tak berpura-pura lagi. 3 lauk 1 sop berharga RM500 pun dia dah jimatkan. Namun, dia tiba-tiba terlibat dalam kemalangan jatuh, sehingga tak mampu bergerak. Tengah hari itu, sementara abang ipar dan kakak ipar pergi kerja, itu adalah nyawa yang dia simpan seumur hidupnya. Buku simpanan pencenya. Tak nak bagi makan. Tak apalah. Saya ada duit sendiri. Nak pergi makan daging di restoran. Cik, tolong keluarkan RM2,000 untuk saya. Nak duit kertas RM100 yang baru. Makcik, duit ni saya tak boleh keluarkan. Apa tak boleh keluarkan? Dalam tu ada RM200,000 simpanan tetap. Macam mana RM2,000 pun tak boleh keluar? Ban kamu ni nak mungkir janji ke? Makcik, tengoklah sendiri. Tak mungkin. Bulan lepas saya datang cek penyata bank. Jelas-jelas ada lagi RM206,000. Kamu semua ni dah hilangkan duit saya ke? Makcik, janganlah risau. Makcik tengoklah sendiri penyata bank ni. Setengah tahun lepas, simpanan tetap makcik ni dikeluarkan awal secara tidak sah. Kemudian dipindahkan dalam 5 kali transaksi ke akaun peribadi. Wang Fen teringat. Setengah tahun lepas, dia pernah kena darah tinggi. Semasa di hospital, buku simpanan diserahkan kepada Wu Qian untuk disimpan. Kononnya sebagai persediaan jika perlu bayar bel. Rupanya, duit simpanan hari tuanya dah lama dikikis habis. Duit saya. Nyawa saya. Kau ni kenapa gila sangat? Mana RM200,000 saya? Kau ni pencuri tak tahu malu. Pulangkan duit simpanan hari tua saya. Apa bising-bising ni? Duit tu saya dah guna beli rumah. Royal View Garden di Dongjio. Bayaran pendahuluan RM250,000. Keluarga saya pun tambah RM50,000. Kita kahwin pun tak ada. Rumah baru yang elok. Anak makcik kata makcik sayang dia. Duit ni lambat laun akan jadi milik kita juga. Rumah tu atas nama anak makcik. Kenapa? Kau guna duit tu beli Royal View Gavin? Projek perumahan tu. Pemaju dah lari bulan lepas. Apa? Tak mungkin. Pejabat jualan kata hujung tahun ni dah boleh serah kunci. Itu projek terbengkalai. RM200,000 lesat begitu saja. Setiap bulan kena bayar ansuran rumah RM6,000 lagi. Kau dah musnahkan keluarga ni. Pulangkan duit aku. Pulangkan nyawa aku. Kepintaran mereka yang dulu digunakan untuk mengira-ngira, kini menjadi pisau yang menikam satu sama lain. Ketika mereka sedang bergaduh teruk, Buka pintu. Jabatan Pengutip Pinjaman. Lin Jiwi, ansuran rumah atas nama awak sudah sebulan tertunggak. Royal View Garden di pinggir timur bandar ini, pemaju telah mengintiharkan muflis secara rasmi. Projek dihentikan tanpa had masa. harapan terakhir hancur berkecai. Mak, gelang emas lincu tu. 100 gram tau. Kalau jual, boleh tampung ansuran rumah setengah tahun lebih. Linjo, cepat jual gelang emas tu. Keluarga kita ada masalah besar. Kau tak boleh biarkan kami mati begitu saja. Abang dah hilang akal ke? Saya ni orang yang dah hilang kerja. Nak makan pun tak mampu. Mana ada duit nak tolong abang? Jangan nak berlakon lah. Itu duit simpanan hari tua mah. Cepat pindahkan RM10,000 untuk bayar ansuran rumah. Kaleta, saya saman ke sebab tak jaga orang tua. Saman saya?
Abang bagi kakak ipar 500 RM setiap bulan, makan 3 lauk 1 sup setiap hari. Saya dah bagi mak 200 RM. Mengikut nisbah, saya dah lebih daripada cukup berbakti. Lin Ju, kau suruh duit kad mana? Kau percaya tak sekarang ni aku akan cari kau dan lawan sampai mati? Datanglah. Jangan lupa bawa sekali kontrak pembelian projek terbengkalai kau tu. Buat jadi tangkal. Lin Ju, kedua, bagi duit. Apa ni? Apa ni? Kalau pintu ni rosak, korang mampu bayar ke? Korang ni saudara mara miskin dia, kan? Dia sekarang dah jadi bos besar. Korang masih nak datang kikis duit dia? Wu Qian tak putus asa. Dia bayar orang dalam syarikat lama saya untuk dapatkan alamat syarikat baru saya. Pukul 12 tengah hari, waktu kemuncak pekerja pejabat turun untuk makan tengah hari. Mari tengok semua. Tak ada keadilan. Lin Ju dari syarikat modal Terokasi Ju tak peduli mat sendiri hidup atau mati. Berondo, jangan buat kecovkat sini. Suasana sekeliling senyap serta-merta. Tangisan Wang Fan tersekat di kerongkongnya. Wu Qian yang mula-mula sedar. Melihat saya yang nampak gah dan berseri-seri begini, rasa cemburu dan putus asa dalam hatinya meletus sepenuhnya. Lin Chu, kau masih ada muka nak berlagak kaya? Dia menjerit, menekam ke arah saya dengan tangan terkapai-kapai, cuba mencakar muka saya. Lin Jui terkejut sampai lututnya lembik, fail-fail bertaburan di lantai. Wang Fan melihat cara keras tidak berhasil, matanya meliar. Lalu dia langsung tidak peduli dengan lantai marmar yang panas membara itu. Tanpa strategi yang boleh diubah, dia mula melakonkan taktik penderitaan diri yang paling dia mahir. Dia merangkak dan berguling-guling, meluru ke arah tayar mebasi, mendongak kepala dan meraung sambil menangis teresa-esa. Sik Chu, saya ibu kandung awak. Awak tak boleh bila dah ada duit. Ibu pun tak nak. Abang dan kakak ipar awak dah bankrupt. Awak nak biarkan kami mati begitu saja ke? Dia telah menggunakan alasan ini sepanjang hidupnya. Dulu selalu berjaya memaksa saya mengalah, membuat saya tunduk dan mengeluarkan duit demi reputasi yang menyedihkan itu. Saya berdiri di tangga, memerhatikannya dengan dingin. Tiada kemarahan, tiada kesakitan hati, hanya rasa jemu yang tidak berkesudahan setelah memahami sandiwara monyet ini. Saya mengangkat tangan sedikit. Pembantu di belakang saya segera melangkah ke hadapan. Sandiwara dah tamat. Bila dah tamat, tiba masanya kita selesaikan akaun kita. Bekerja 5 tahun, jumlah wang yang saya pindahkan kepada abang baik ini untuk bayaran rumah dan subsidi hantaran adalah 380,000. Manakala Lin Jui ini, nafkah yang diberikan kepada ibu kandungnya selama 5 tahun ini adalah kosong. Adapun kakak ipar baik ini, setiap bulan mengeluh miskin, kononnya hidup dengan 500 RM. Tapi di belakang, dia curi duit simpanan hari tua ibu metua sebanyak 200,000 RM dan beli projek terbengkalai. Sekarang dah kantoi, baru teringat nak cari saya, mesin ATM mereka. Orang ramai yang tadi bersimpati, kini pandangan mereka semua bertukar menjadi jijik dan benci yang tidak disembunyikan. Cey, bagi isteri 500 RMJ, guna adik sendiri sebagai mesin ATM. Curi duit simpanan hari tua ibu mertua untuk beli projek terbengkalai. Memang patutlah kena balasan. Muka Wang Fan merah pada macam hati babi. Anak lelakinya yang dibanggakan, menantu perempuannya yang selalu dibelah, kini disalayak ramai, habis semua rahsia terbongkar. Lin Chu, mak salah. Dah terlambat. Ini adalah surat pengisytiharan putus hubungan yang sah di sisi undang-undang. Ditambah pula dengan satu pendrive yang mengandungi rakaman peras ugut mereka. Mulai hari ini, hidup mati kamu tiada kaitan dengan saya. Duit yang dah hangus tu, anggaplah sebagai bayaran untuk saya putuskan hubungan ini. Kalau berani datang kacau di syarikat saya atau tempat tinggal saya lagi, walau sekalipun, saya tunjuk pendrive itu. Saya akan serahkan bukti peras ugut ini terus kepada pihak berkuasa. Biar kamu sekeluarga bersatu di dalam sana. Saya berpaling, melangkah masuk ke lobi tanpa sedikit pun rasa sesal. Menuju lift tas untuk eksekutif. Mimpi ngeri yang berlarutan lebih 20 tahun ini akhirnya berakhir. Di tengah kesibukan bandar, Lin Jui dan Wu Qian seperti dua ekor binatang buas yang hilang akal. Dasar tak guna. Kau tak ada kebolehan. Salahkan aku pula. Seorang menarik rambut, seorang lagi mencakar muka. Wang Fan terduduk kaku di atas lantai marmar yang panas. Tali tegang dalam otaknya akhirnya putus dengan bunyi pep. 3 hari kemudian, di Ward Neurologi Hospital Bandar.
Doktor yang merawat memegang laporan Siti dengan wajah serius. Strok iskemia yang meluas, inkontinen urin dan fesis. Rawatan pemulihan seterusnya akan menjadi proses yang panjang. Kosnya juga akan sangat tinggi. Kos rawatan pemulihan yang paling minimum pun sekurang-kurangnya 10,000 RM sebulan. Wajah Lin Jiwi dan Wu Qian serta-merta menjadi lebih teruk daripada orang mati. Doktor, saya nak pergi belikan makanan cecair untuk ibu saya. Lin Jiwi berdiri di sisi katil, memandang Wang Fen yang memakai topeng oksigen, dengan mulut dan mata yang herut. Dia menggosok-gosok tangannya. Pandangan mengilak. Mat, Wu Qian dah lari. Saya pergi tangkap dia balik suruh bayar bil berubatan. Ya. Jiwi. Mana waris katil 36 ni? Kenapa dah sehari tak nampak orang? Hello, ini anak perempuan Wang Fen Ke? Ibu awak kena strok teruk, lumpuh sebelah badan. Abang dan kakak ipar awak semua dah lari. Awak cepat datang hospital. Bayar bel yang tertunggak ni ya. Ya, keadaan ibu awak sekarang sangat teruk. Awak cepat datang sini. Maaf, awak salah nombor. Saya tiada ibu. Dan tak kenal mana-mana abang atau kakak ipar. Kalau mereka tinggalkan orang tua, saya cadangkan awak terus buat laporan polis. Bersama segala rasa jijik dan tekanan yang mereka bawa kepada Cik Lin, dibersihkan sepenuhnya. Manakala Wang Fen pula, kerana anaknya dipenjarakan dan menantunya hilang tanpa jejak, akhirnya dihantar oleh pejabat komuniti ke rumah kebajikan percuma paling bawah. Di sana tiada 3 lauk 1 sop berharga 500 yuan, tiada juga bufet makanan laut. Hanya bau hancing yang tak pernah hilang sepanjang tahun, dan jelengan dingin daripada pembantu jagaan. Seterusnya, kami akan menyiarkan temu bual eksklusif dengan usahawan wanita baharu yang terkemuka di bandar ini. Cik Lin, dengar cerita, segmen perniagaan baharu awak dah pecah keuntungan puluhan juta pada bulan pertama. Boleh tahu apa rahsia kejayaan puan? Kalau dulu dia tak bagi semua makanan laut tu pada Lin Jiwi. Kalau dia tak hina saya sebab 500 RM tu. Sekarang yang duduk dalam flat besar, naik mebasi dan hidup senang lenang tu dialah. Tapi kat dunia ni, tak ada ubat penyesal. Terima kasih atas usaha semua. Sepanjang tahun lepas, kita dah putuskan semua liability negatif yang tak elok, sama ada hutang lapuk dalam bisnes ataupun vampiri dalam hidup. Dulu saya ni, nak makan pun kena tengok muka orang. Ditekan sampai tak boleh nafas oleh alasan anak mesti taat. Saya ingat kalau saya dengar cakap, kerja keras, mesti boleh dapat sikit kasih sayang dalam keluarga yang dingin ni. Tapi sekarang saya faham, ada pokok yang akannya memang dah repot. Semakin awak siram dengan darah sendiri, semakin berbisa buah yang keluar. Kena ambil kapak, tebas habis akar tu, baru boleh tumbuh jadi pokok yang besar. Tanpa gangguan vampiri-vampiri tu, setiap nafas dalam hidup saya berbau kebebasan. Esok pasti lebih baik.